Hai bos, Hai. kiri kanan dong pak. Kan nak raya, kuih raya lah ni. Hui, kuih raya apa tu bos? Aku kalau kerepek kedai lain. Tapi kalau aku nak cari biskut-biskut raya yang Gen Z yang sedap-sedap, dekat Moniz Cookies. Nampak banyak aku beli kan? Tengok sikit apa bos, yang ada bos? Sibuk lah aku nak Ui, tengok kuih macam raya aku. sedap Ini, aku cakap terus terang 3 balang 95 tau. Kau tengok design baru dia. Ui, Melting berry. Yang ni, nampak? Cantik. Yang ini nampak? Ni paling best ni. coklat bos. Melting coklat Oi, ini semua daripada Moniz Cookies tau. Ini melting pistachio. Kau tengok ini semua line up yang baru ni. Yang ni. Berry Russian Bonio. Kalau beli 3, biasa orang jual 100 kan? Betul? Ni 3, kuih raya macam ni 3, RM95 je. Biar betul bos. Beli banyak-banyak sikit boleh dapat bakul warna biru macam ni. Tak kisahlah warna biru ke warna pink ke. Ini pun sedap agak ni. Boleh pilih. Nak yang mana, ambil je 3, dah RM95. Lagi satu aku nak bagi tahu kalau korang takut rasanya tak sedap, jangan risau. Dekat Moniz Cookies ni dia sediakan tester. Kalau makan sampai kenyang. Dan lagi satu nak bagi tahu, untuk ejen-ejen yang teringin nak jual biskut-biskut yang macam ni, dekat dalam ni ada lebih 50 jenis kuih raya. Yang bestnya, diorang proses sendiri tau. Diorang homemade sendiri. Belakang ni kilang dia. Bukan dia order tempat lain. Tak, Moniz Cookies je yang buat macam ni. Nak order kuih-kuih raya macam ni, boleh terus. Ejen dengan dropship dia last buka 9/3. Sekarang ni Moniz Cookies dekat Seri Gading. Buka hari-hari tau. Datang sini, sebut nama Marem 3 kali, dapat lagi murah. Ya, sampai 10% diskaun. Sebut nama Marem 3 kali.